ni Mami buat RM15,000. So siapa nak kapet ni, Mami nak jual RM2,000 saja. Besar besar kapet ni. Kapet ni RM2,000 yang hitam. Okey, nego boleh nego. Yang kuning ni Mami letak RM2,800 yang kuning ni. Yang kuning ni RM2,800, besar gila. So nak raya ni you all, siapa nak cepat-cepat, siapa wasabi dulu. Kapet ni seorang tak jalan Okey, kapet ni seorang tak jalan Kalau korang panggil lori, korang suruh pasang sekali orang yang tukang angkat tu. Sebab saya angkat seorang pun tak naik. Padahal saya ni 100 kg tak naik. Walaupun saya ni 100 kg. Okey, syarat-syarat nak membeli. Okey, syarat-syarat nak membeli wasabi nombor ni. Okey, siapa back in dulu half price ataupun full price, dia punya. Terus Mami lock. Terus Mami cakap terjual. Macam meja tadi kan, terjual. Macam sofa 40 lebih ribu tu, Mami jual hanya 8,000 sahaja. Lillahi ta'ala, siapa yang tengok daripada live tadi, daripada petang tadi, buat 40 lebih ribu. Sebab Mami dah pening. Mami tak tahu nak masuk barang dah tak boleh. Jadi Mami terpaksa jual dengan harga yang murah supaya clean. Sebab Mami pindah kondo sahaja. Okey? You all faham? Syashu tolong duduk sini kot. 12 berapa? 1012? 1210. Balik. Ya, stroller ada. Sekejap ya. Saya tak ada kata king. Saya lock bunga kalau belum ada yang ada orang dulu. TV 55 inci ada, tapi yang all version, tak ada yang smart TV. TV 55 inci ada, tapi yang bukan all version. smart TV. Bukan smart TV smart tau. TV saya bawa. Smart TV 2 Mami bawa, yang lain Mami dah terjual. Petang tadi dah terjual smart TV. TV biasa ada. Mesin basuh ada. TV biasa ada Kak, TV biasa. Mesin basuh ada satu. Comel kan? Tak. Ada mesin basuh satu. Siapa nak jual murah je. Cuba kita brand apa pergi research. Toshiba. Brand Toshiba. Okay, stroller baby yang warna apa nak? Peti ais ada 3 lagi belum terjual. Peti ais ada 3 lagi belum terjual. Okay, peti ais ada 3 lagi belum terjual. Pick up area Ampang. Syarat nak membeli wasabi nombor ni. Apa yang you all nak beli, you all bayar half price. Lepas tu terus wasabi nombor ni wasabi nombor ni. Merah tadi Mami nak jual berapa tadi? 1,300 saja. 1,300. Stroller tau. Stroller tadi. 1,300. Syashu duduk sini jap. Syashu tengok layan orang pula dia. Mesin basuh berapa? PTS saya nak pergi ke belakang agak susah. Sekejap, TV tu Android kan. Kalau korang lagi senang kan, korang wasabi je. Wasabi nanti Mami hantar gambar atau video. Siapa nak beli TV tadi, Mami nak jual dengan set karaoke. So Mami boleh wasabi korang video set karaoke. Set karaoke tu Mami beli 12,000 lebih. So Mami nak jual 4,000 je termasuk TV. Mahal you all, beli pun dah mahal. Kan takkan nak jual harga RM400 je. Kena benda yang logik lah you all. Tu TV Android ke? Tak lah, biasa. TV biasa kan? Tapi kalau nak pasang Android player boleh lah. Kalau TV biasa. Assalamualaikum. Pick up di area Ampang. TV Sharp, TV pula. Peti ais Sharp ada 2 peti ais. Okey, peti ais 2, dua-dua brand Sharp. Beli 7,000 lebih, nak jual 3,500 je. Yang satu Hitachi, peti ais Hitachi, beli 14,000 lebih, nak jual hanya 6,000 sahaja. Gitu, comel kan? Jam kat tangan tu tak jual ke? Apa mengepek jam pula dah ni? Jam saya biasa je. Perkakas dapur ada tak? Ya, ada. Sekejap ya. Banyak sebenarnya. Banyak ni. You all tahu rumah lepas tu banglo kan? Banyaklah barang you all. Baby car seat dia. Panasonic 16 kg. Sekejap ni saya tengah cari. Saya nak tunjuk. Mesin basuh tadi 16 kg. Nak basuh apa nama? Kapet hitam tadi Mami cakap berapa tadi? 2,000 kan? Yang tu 2,500. 1,800 lah bagi. Rezeki siapa dapat ni kapet ni semua. Betul. Murah ya. Siapa dapat ni? Murah.
Cepat siapa back in dulu dia punya sebab memang terlalu orang subhanallah terlalu laju ya, orang terlalu laju memang rezeki. Siapa back in dulu terus dia punya. Bising ya, bising kat sini. Dia pergi ni. Saya tak keluar. Sekejap kesayangan. Ya, set karaoke tu saya bagi 4,000 saja. Saya beli 12,000 lebih. Okey? Harga bagi turun. 4,000 je. Tadi Mami nak jual 6 kan? Tak apa. Kalau dengan Mami dia makin lama makin turun Tak harga. sebab nak cepat nak pindah kan? Kalau dengan saya harga tetap ni tak berubah. Untung kau dia dengan Mami. Nak tengok set karaoke cepat. Mami dah send 2 account number. Mami dah send account number dekat 4 orang. 4 orang nak set karaoke. Memang murah diorang kata. Sekejap Berapa tu Kak? Jangan busybody tanya. Okey. Respon. tadi Mami ambil video tu dekat mana? Set Phone karaoke. putih. Send. Berapa tu? Apa yang berapa tu? Okey, set karaoke. Mami sekali dengan TV ke Mami? Jual lah sekali dengan TV. Berapa tadi? Mami nak jual 4,000 je. Sekali dengan TV 4,000 sahaja. Boleh. Siapa back in dulu? Okey, ada orang tak back in lagi. So Mami letak 4,500. Cepat Betul. Boleh berlawan harga Okey. boleh berlawan harga. Kalau 4,500 satu, 4,500 dua, 4,500 tiga. Siapa back in dulu dia punya. Cepat. Stroller kalau apa nama? Apa mana? Peti ais kejap peti ais. Stroller tu dia ada 2 Stop. jenis tau. Nak kipas tak ada korang. Yang tu berapa? Katil baby ada. Mesin basuh